Kami kembali lagi dalam rancangan Tukar Sampah Jadi Duit. 15 November nanti. Hari Sabtu jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Bertempat di Padang Kota Lama. Kami akan berada di Hari Pendidikan Awam MPPP 2025. Kalau anda mempunyai barangan kita semula seperti tak dan kertas, tin aluminium, tin besi, botol plastik, alatan elektronik dan juga minyak masak terpakai. Jangan lupa 15 November nanti. Padang Kota Lama. Bawakan kepada kami barangan kita semula untuk ditukarkan kepada Wang tunai.